Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang. Assalamualaikum, selamat datang ke Kita Talk Podcast, tempat di mana kita bincang pasal isu parenting, lifestyle, keluarga dan macam-macam lagi. Tapi hari ni, Mami? Hari ni? Kita nak sentuh sikit lah isu undang-undang sebab Benda boleh bincang. bincang. Dan Kita Talk Podcast hari ini dibawakan khas oleh Himalaya Camping Resort Gopeng. Jomlah kita lari sekejap daripada rutin harian kita kan. Daripada stres bekerja kita pergilah rasai ketenangan di Himalaya Camping Resort. Dekat sana kita bangun pagi je, kita hirup udara segar tau. Dengan burung-burung punya bunyi, ada sungai yang menenangkan. Jom kita pergi. Lagi esok? Esok. Tak lupa tahu kat sana ada macam-macam outdoor activities yang sangat fun. Percutian yang simple tapi priceless. Untuk info lebih lanjut ataupun anda nak booking, boleh layari www.himalayacamp.com. Jom kita saksikan video ni. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking at Himalaya Camp Gopeng. Your adventure begins here. Masya Allah, bestnya. Bawa mami besok pergi situ. Ya, anak-anak ni kalau ajak pergi Himalaya ni, diorang mesti tunggu apa tau? Rainbow slide tu. Ya, itu bukan anak-anak je. Mak budak pun nak main juga. Okey, baik. Hari ni topik kita agak panas dan sensasi. Tetapi sangat penting juga untuk kita faham. Topiknya adalah Sembang 507. Wah. Ya. Bukan 007? Itu lain. Ding. Bukan, Dan bukan. Dan paling istimewa hari ini, tetamu kita bukan calang-calang. Orangnya sinonim dengan isu undang-undang, viral. Dan yang paling mami suka sekali Daddy, cara penyampaian dia tu sangat santai, mudah difahami. Dan yang paling penting, padat dengan fakta. Betul. Jadi kita persilakan Abang Lawyer Hafiz Baharudin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Amira, Alhamdulillah. Wamar. Thank you for inviting me. Terima kasih juga kerana sudi datang. I have to tell you something, bang. Okay. I've seen you in TV je, bang. Okay. Through kacamata lensa TV. Okay. Seeing you in person, you feel real lah. Betul. Sebelum ni, you just a bayangan je dalam my mind. Seeing you in front of my eyes. You are actually a real person lah. Puan Amira pun actually a real person lah. So you macam mendekatkan sedikit lah. Kita orang pun rasa macam teruja sebenarnya. Abang lawyer sanggup turun padang kan, sembang-sembang kita hari ni. Sebab kat sini pun ramai yang excited sebenarnya nak tunggu Abang Lawyer datang, sebab diorang nak dengar sendiri kupasan direct daripada orang yang hari-hari bermain dengan undang-undang ni tau. Tapi tak banyak beza cara bercakap kat TikTok sama. kan. Kita kalau dengar dia bercakap kan macam sampai, walaupun dia bercakap laju. Tahu Mawar cakap apa? Dia cakap, dia cakap laju tak berhenti boleh macam tu kan. Tapi sebab dia dah biasa faham. Nona minggu ini. Dia intonasi pengacara dia. Dia lain. Hari ni kita belajar genre lain lah kan. Betul. Tapi sebelum kita pergi kepada lebih serius kan, kita nak berkenalan lah dulu dengan Abang Lawyer. Ramai yang nak tertanya-tanya lah background sebelum mungkin sebelum jadi lawyer, study dekat mana asal Okay, boleh. I rasa benda ni memang soalan yang klise lah kan. Mana-mana orang pun akan tanya benda sama. Tapi hari ni kita jawab lain sikit. Okay? So, seperti mungkin sedia maklum, saya datang daripada local university UiTM. Saya datang daripada Johor. Asalnya daripada Johor. Tak ada nothing special about my family, nothing special about my life. Cumanya masa time saya belajar tu, bila kat UiTM tu, sebelum saya jadi peguam bang, saya menjadi penjual aiskrim sebenarnya. Wow. Penjual aiskrim. Saya penjual aiskrim. Saya dulu ada satu kedai aiskrim dekat SS15. Aiskrim ni aiskrim apa? Aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia ataupun aiskrim dia artisan aiskrim. Artisanal aiskrim. Dekat SS15. So we were like what? Daripada 2013 sampailah habis degree 2019. Okay. We had a shop dekat SS15 running coconut ice cream kat situ. Oh, sedapnya. So one of the things saya tak pernah cerita ke orang, I do have experience dalam F&B apa semua. Cuma masa saya belajar tu, saya rasa satu benda yang saya nampak is that kenapa saya pilih undang-undang lah Sebab saya rasa orang kata lawyer ni
dia macam kita dengan lawyer ni orang rasa lawyer ni ramai kan. Lawyer tak ramai bang. Lawyer is among professionals yang paling kurang dalam Malaysia. Berbanding dengan doktor, berbanding dengan accountant, berbanding dengan engineers. Registered lawyers yang pergi ke court buat kes. Graduates banyak pergi bidang guaman, bidang law lah. Tapi lawyering, practicing lawyer yang ada firm sendiri, yang have practicing certificate issued by bar council apa semua is very less. So maknanya dia kalau kita duduk Selangor, yes, common jumpa lawyer sebagai kawan. Tapi kalau you duduk, let's say you duduk Kelantan ke, you duduk Johor ke, among your friends, susah nak ada kawan you yang merupakan seorang peguam. You might have a kawan yang kerja engineer, perkapalan ataupun doktor. Tapi to have a friend that is a lawyer is quite rare. Mahkamah ada di setiap negeri. Mahkamah ada di setiap daerah. Bukan Setiap negeri. Negeri tu ada pusat mahkamah. Setiap daerah juga ada mahkamah dia tersendiri. Contoh, mahkamah paling cantik bagi saya ni mahkamah daerah. Contohnya antaranya adalah Kuala Pilah. Very small court. 2 bilik je. Contoh lagi satu is dekat Aikro. Bukan Aikro, dekat area Pasir Mas, Kelantan. Sama dengan mahkamah kecil. So mahkamah-mahkamah daerah ni dia semua adalah peguam. Tapi ratio peguam yang beramal dekat situ dia tak banyak. Tak ramai lah. Dia tak ramai. So bila I got the information, I rasa, why not become among the rarest one. Masa tu umur berapa rasa macam nak jadi peguam tu? Lambat. Lepas saya rasa late in my study days tu, bila kita dah masuk masuk tahun keempat rasanya, bila kita dah masuk this one period, LLB period, kita panggil LLB punya certificate. So LLB certificate ni kita cara belajar lain. Cara belajar dia dudukkan kita dalam satu, dia sama juga universiti, cuma setahun ni program dia macam kita dia bagi kita mock firm tau. Dia bagi kita firm tipu-tipu. Dia letakkan 6 orang dalam tu. Kau pilih siapa kau punya boss kat sini. Bukan boss lah, senior partner kita panggil. Siapa senior partner kat sini, siapa kau punya office manager. So we had the real running files, buat kes pemindahan harta, buat kes perbicaraan civil, buat kes perbicaraan jenayah. So somehow I rasa macam seronok lah benda ni kan. Interacting with the law. Tu mock up macam betul-betul lu punya mahkamah. Betul. Memang. Lecturer jadi hakim, kawan kau jadi saksi. Member kau seorang jadi pembunuh. We had a real case tau. Benda tu di luar you ke? Dalam you. Dalam you. Itu specialnya UiTM. So if you have ever lah anak-anak nanti masuk law school, UiTM would be the best place to go. Bukan nak cakap the best place among the best one lah. So masa kita kat situ, kita nampak best sebenarnya kan. Baru kita belajar cara macam mana the art of bertanya soalan, critical thinking. Masa kita belajar law ni dia tak ajar benda tu. Dia ajar what is law, ni section ni cakap pasal apa, teori je. So at the end of the semester tu baru dia compile everything and dia cakap this is how you do in practice. So sama orang rasa dia macam thrilling. Dia tak boring tau benda ni. UiTM ni UiTM Shah Alam ke? UiTM Shah Alam. Gang, Sebelah saya engineering. Amal metal lah kita. Dekat Twin Tower. Sebelah. Tapi budak-budak law ni memang memori dia memang banyak menghafal lah. Saya tahu lah geng-geng dekat college kan. Bang, in my opinion maybe budak law fact akan marah. Tapi bagi I, engineering is much tougher. Much tougher. Muncul tougher. That's why I tak masuk, I tak sambung degree because I akan terkulai kat tengah jalan lah. Confirm lah pasal banyak benda sangat nak calculation kan. I got one of my friend time degree, dia repeat thermal tau. Apa tahu subjek thermal energy, thermal ke apa, something in engineering, in mechanical engineering, is about thermal. Dia repeat benda tu 3 kali. Kali ketiga baru lulus. Tapi masih baik lulus. Dia punya passing rate tu very low untuk that subject. Punya asal lepas je. Tapi ramai juga yang terpaksa terkeluar daripada UiTM disebabkan subjek tu juga. Betul. So nak cakap betapa challengingnya engineering. Dekat law fact, you hanya akan gagal kalau you malas. Itu je. You malas bukan nak baca lah. You malas nak faham. You tak bagi perhatian kalau lecturer cakap. Dia tak perlukan that formula nak kena ingat. Ramai tak satu batch yang separuh? Tak ramai. That's the thing. I mean separuh jalan. Tak. Asasi maybe lah. Asasi maybe. So asasi dia ada minimum requirement kan. UiTM you want to go to degree from asasi dia ada minimum requirement. You lepas lah. Tak lepas you kancot lah kan. Ramai lah kancot time tu. Tapi bila masuk degree, I would say tak ramai actually yang terputus di tengah jalan ataupun tiba-tiba terkeluar sebab result tak okey. Yang terkeluar pun maybe sebab terlampau fokus main game sangat ke. Ataupun terlampau sangat main sukan, terlupa nak belajar. Dia ada lah tapi very rare. So bila orang cakap susah ke law school? Susah lah. Sama je susah dia macam kau belajar apa-apa, masscom ke, music ke, dia ada dia punya kepayahan sendiri kan. And then you are there because of your own
ability juga. Sebab tu kau ada kat situ kan. So kalau kau tak boleh make use of your ability to absorb whatever that the school is Takkan ada teaching. lah kat situ. Yes. Then you don't have to be there lah. In my opinion. So bila I masuk tu hujung tahun tu baru I sedar rupanya being a lawyer ni it means more than having knowledge about law. Dia lebih kepada macam problem solving, diagnosis, macam mana kau nak think strategically kan. So benda tu later part in my life, lepas tu baru kita belajar lagi banyak benda-benda macam ni. So bila I tanya bila kita tengok looking back, it's tough. But sebenarnya masa tu kita malas je. Not because benda tu susah, it's actually because kita malas. That's the factor. Itu penyakit besar tu. Penyakit besar. Penyakit besar kan. Ataupun occupied benda lain. Macam abang lawyer orang kena abang lawyer sebelum ni ada juga lawyer-lawyer, ramai lawyer-lawyer dekat Malaysia ni yang hebat, tapi macam mana, apa yang membuatkan abang lebih kepada nak Media share media sosial sosial. dekat dengan Dan macam mana nak gelaran abang lawyer tu Oh ada. tak, okay. Gelaran abang lawyer tu datang from my friend lah actually. Afiq, I owe you one. Okay. So Afiq ni was my friend lah. Dia antara orang yang driving factor kenapa mula-mula I start. Sebab dia macam tu nak explore dia punya skill in videography, editing. So dia cakap tak ada orang eksperimen. Aku nak buat macam podcast. Aku nak somebody yang boleh cakap. So aku rasa kau boleh buat. So dia cakap jangan kita try. I mula-mula cakap aduh, you tanya my wife akan cakap Hafiz ni kalau pergi mana pun dia jarang post Insta, jarang post TikTok. Memang I tengok tu sekadar overwatch je tengok orang punya respon pun tak. Kadang-kadang orang tag aku tahun lepas, tahun ni baru baca dulu. Tapi I was active in Twitter before this. Kat Twitter. So masa kat Twitter aktif gila. Tapi aktif I left wing. Untuk apa-apa polisi kutuk. Bagi. Kita darah muda masa tu kan. So masa tu kita memang tengah darah muda. Tapi kita tahu actually dalam dunia social media, even during that moment 2010, 2011, kita tahu yang in order for you to survive dalam social media, you tak boleh, okay, might be dulu you just handsome, cantik, you keterampilan you boleh. But nowadays people look more than that. They look for value kan. So bila I tengok kat situ, I had this one session lah, just apa tu tak dulu masa space punya time. Dekat apa space? Twitter bukan space tu lah yang audio tu, ingat tak ada app space. Daripada Twitter dia keluarkan lagi satu app untuk orang buat audio je. Untuk discuss audio. Ada satu apps tu. Masa tu semua orang nak download apps tu. Okay. Space Wah, kita tak tahu Kita ni macam ketinggalan teruk ni. Okay, Space ni is the first form of audio discussion yang boleh semua orang boleh masuk. Dia macam live tapi audio je. Dia macam Spotify podcast macam tu. Tapi live. Live. Tapi live. Tak ada audio, tak ada video. Tak ada video. Dia live audio je. Okay. So one of my friend macam ada that dia ni memang ada following lah. So dia panggil kita sembang pasal apa? I lupa lah, sembang pasal sports injury dengan juga negligence masa tu. Kita cerita pasal apa sebenarnya atlet-atlet ada. Bila dia injury kat atas padang, adakah itu pengakhiran kerjaya dia kan, what happened, macam mana nak value dia punya injury. So kita bincang lah pasal benda tu semua. Apparently walaupun kita tak ada following apa semua, because we have things to say, my following naik lepas tu. So kita nampak okay, aku kena ada authority. So dari situ I lupakan kejap, sebab I malu, I camera shy dulu. So sampailah si Afiq datang. Okay, kau kena what? Kau kena buat ni. Okay, kita bagi kau persona. Okay, persona kau abang lawyer. Okay, cakap, ikut kau lah Mat. Ikut kau lah. Kau buat lah apa kau nak. Dia pun buat. Jadilah. So thanks to him, that name melekat sampai sekarang. So one of the things yang I fikirkan masa I buat tu, sebab I rasa dalam dunia ni ramai sangat orang yang fake. Dalam social media. Okay, betul. Manusia ni dia dahagakan benda yang genuine. You cakap lah dengan siapa pun kan. You cakap lah dengan orang yang macam mana pun, dia tetap dia cakap okay, what would you rather have? Benda yang genuine ke ataupun orang yang faking it all the way? They will always say benda yang genuine. So tak tanya saya macam sama je dekat dalam video je tu, dekat luar macam tu. Sebab buat pun fake. Kalau I fake penat lah. So that's how I take it. So masa time I mula-mula start career, I banyak duduk dengan orang awam. I banyak duduk dengan orang-orang orang awam lah dekat court. I do small cases. I buat reman. I tolong-tolong orang dengan, yelah, I was a junior lawyer. I was so hungry. I nak test my knowledge. So I do things for cheap lah. I had to. So masa tu kita buat benda murah dan kita kerja dengan orang. So orang pun tak adalah bayar kita mahal, tapi we are hungry kan. So I banyak interact dengan orang awam. I tahu tak ada networking. I tak adalah kawan-kawan datuk ke apa. So the only place yang I boleh buat networking masa tu is orang awam lah. So that's how I dekat dengan orang awam. So one thing I nampak orang awam ni,
Dia akan kagum bila you boleh break down benda se-complicated undang-undang ni, you boleh dumb it down to a 1 minute punya cerita and dia boleh faham. Because he has seen countless of lawyers sebelum ni, dia tak dapat benda tu. Bila jumpa I, dia dapat. So I fikir balik, is it because of me ke? Ataupun is it because of the law itself? So masa tu I fikir, alah sebab undang-undang lah. Memang undang-undang susah pun kan. Bukan sebab aku kan. Fikir. Tapi bila I fikir balik, bila kita cakap dengan member kita, dengan lawyer pun lepas tu, sometimes kita ada macam ada benda yang kita tak tahu, kita bertanya, kita ada discussion. I have a group of lawyers, kita akan bincang pasal benda ni. So orang pun nampak macam kita boleh bincang isu yang teknikal to a very tone down punya style supaya orang mahal gunakan bahasa tu. So actually masalahnya adalah barrier penggunaan bahasa. Orang-orang yang teknikal, dia tak boleh nak dumb down the technical language to marhaim punya language. Bahasa mahkamah. Bahasa mahkamah juga. You serious. section ini mengatakan bahawa kalau kamu tidak melakukan perkara ini, kita berkata, kalau kau tak buat benda ni, kau kena tangkap kan? 12 tahun. We know the tone, we know the language. So people say that kita cakap the same language. Sebenarnya betul. Tapi the tone, the barrier, the cara kau perwatakan penyampaian. Every way of penyampaian, I believe ada orang yang akan suka. Sebab tu ada orang suka Yusuf, ada orang suka Ahmad Barin, ada orang suka Amir Rusli. There will always be fans yang suka you for yourself. So I fikir kalau aku dapat tap 1% pun daripada orang ni cukup lah. We have 34 million what? 1% from there is what? Dari 1.4 million. So why not? So I pun cakap, okay, aku tahu perwatakan aku yang garang, yang sarkastik ni kadang-kadang, yang banyak cakap ni, akan ada orang suka. Lantak lah apa lain nak cakap. So saya fokus lah, buat je lah. Daripada 2023 sampai lah sekarang. Same SOP, same MO. Aku tak tukar-tukar lagi sebab kalau I tukar and I fokus benda ni jadi bisnes, I dah tak boleh buat lagi apa I buat sebelum ni. Faham? Kan? Kalau nak ada podcast, nak buat tu, nak buat ni, I dah tak boleh dah. Adakah info yang you share dekat TikTok tu, kebanyakan lawyer dia tahu info yang sama, tapi adakah diorang tak bagi tahu because of business ke? Ada tak possibility macam tu? One thing you have to know, lawyer yang berbisnes, dia akan ada very big business. Lawyer ni dia tak susah nak tengok kejayaan dia. You either successful, really successful, or you just seorang suku je. There's no in between. There's no in between. Sebab apa, kalau you in between, maknanya you in limbo lah. Tak tahu apa nak buat. Sebab kalau you dah ada good clients, you takkan jatuh lagi dah. You akan fly high dah lepas tu. Tapi kalau you tak ada good clients lagi, you akan remain suam suku. So let's say lah, kalau you dekat point of suam kuku ni, you're desperate bro. Kan? Apa orang atas nak cakap, cara macam mana nak dapatkan business, we don't care. Because apa, you're not there to help us pun. Betul tak? So my way of doing things is that I tak sediakan my hikmat to online. I tak ada buat consultation online apa semua. Tapi apa yang I tahu adalah, bukan ketugas setiap manusia, bukan saja orang Islam cakap bukan ke orang Islam satu, tugas peguam juga satu. Yang adalah akta yang mengatakan antara perkara yang kita kena buat adalah menyampaikan benda yang kita tahu kepada orang yang tidak tahu. Itu kita punya jihad kan. So kalau lah you say this is for business maybe, or is this for personal branding pun boleh, is this for amal jariah pun boleh, CSR pun boleh. This is the beauty of doing content. Because you create your own person, your own branding. Orang nak interpret apa through that branding, up to you lah. Bergantung pada niat kita lah. Nak sampaikan tu apa. Betul. Sebab kalau aku buat benda ni, aku fake all the way, kau tak rasa ke dalam masa setahun aku dah penat? Kenapa aku boleh survive for 3 years? Because you are real. Kita real, kita tak fake. Kita tak perlu nak ambil news yang viral, desperately cari macam mana aku nak cover benda ni supaya benda ni jadi juicy. Tak perlu. I genuinely cerita what's wrong with the news. So apa news tu nak cakap, siapa suruh kau buat benda tu? Betul, kita tengok video very genuine. Ada tak klien-klien yang macam pelik-pelik ke, ataupun pengalaman abang lawyer sendiri di mahkamah yang ada pengalaman yang kelakar happen to you? Pengalaman yang kelakar I'm very serious kat kau lah. Pengalaman kelakar ada, tapi pengalaman kelakar tu tak adalah macam yang memorable. Tapi pengalaman yang sedih dan juga duka tu banyak. Tu my clients. Pengalaman kena marah dengan hakim tu banyak. Pengalaman kadang-kadang bertengkar dengan fellow colleagues dekat dalam court pun banyak. Tapi benda yang paling banyak is frustration yang kita nampak kepada orang awam lah. Through system. That's the thing tau. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang awam ni, kenapa I buat konten ni pun sebab apa? Orang awam duk salahkan sistem. Sedangkan sistem bukan masalah dia. You have to know system is good.
The system is good. The person, You mean undang-undang? undang-undang is good. It doesn't Okay. have to be undang-undang. Mekanisma tu sendiri. Okay. Mekanisma undang-undang dah ada. Macam mana undang-undang cipta mekanisma tu. Mekanisma yang sedang berfungsi ni pun sebenarnya sedang berfungsi dengan baik. Cuma yang menjadi masalah dekat sini adalah dia berkenaan dengan efisiensi and birokrasi. Tapi masalah ni boleh selesai. If only masyarakat tahu, kalau pergi kaunter tutup, kau sispa. Kalau akak kaunter ni layan kau acuh tak acuh, kan, dia cakap ni bukan masa dia nak layan kau, sedangkan ni waktu bekerja dia, sispa. Kita datang tanya nama, dia tak nak bagi tahu, dia tak pakai name tag, sispa. If only rakyat tahu yang they work for us. I tak nak cakap pasal jenayah, I tak nak cakap pasal the big point in what I do is that I'm telling you guys, bro, sister, we have laws. They are not higher than laws. Satu hari nanti perguaman ni memang mahal. Used to. Sebab bergaun dulu rare. Sangatlah rare. But nowadays, UiTM produce a lot of students law. UM is UM is producing a lot of university students in law punya branch. In 10 years time, you're going to have a lot of lawyers macam doctors juga. So satu hari nanti, budak ni pun akan lapar. Dia pun akan lapar, dia pun akan hungry. So kalau you tengok landscape tu sekarang saja, you're wrong lah. One day nanti, bila orang dah cakna tentang undang-undang, orang dah tahu kuasa rakyat yang sebenar, orang dah mula gunakan mekanisme undang-undang, masukkan saman. When things are so readily available, kan, one day nanti things will get better. Sebab orang dah tahu dah, okay, kau buat salah, aku tahu apa aku nak buat. Aku pergi balai, report aku tak dilayan, apa aku nak kena buat. But nowadays bang, pergi balai, report tak dilayan pun, rakyat rasa macam dia yang salah sebenarnya. Aku bodoh ni, aku tak tahu ni. Memang aku bodoh lah. Sebab aku buat report ni, aku yang salah sebenarnya aku buat report. Sedangkan tu bukan dia punya salah, tu hak dia. Dan orang yang menyiasat ni, kalau dia rasa tak ada kes, dia kena explain. Wajib. So kalau lah benda tu tak berlaku, macam mana kita nak cakap bahawa undang-undang tu telah dilaksanakan dengan sepenuhnya? So I need to my duty is to fill in that middle gap. Okay. Kau dah buat benda ni, tak jadi. Sekarang ni apa kau boleh buat untuk cure benda ni? Ni lah proses dia. To cure all the things that kau tak puas hati selama ni. Kita cakap pasal contoh lah, pasal kempen PRU. Macam kau tak percaya undi dirosakkan apa semua. Adakah rakyat hanya boleh komplain ke SPR saja? Tak. Rakyat boleh pergi as a group of people, petition, bawa satu kes pergi ke mahkamah untuk semak benda ni. You can. You boleh buat. Sebab tu ada ahli politik yang buat, recount balik, pergi ke court, apply. Mula-mula tak nak bagi, SPR tak nak bagi, dia pergi ke court, apply, recount. Because they can do it. Because they are the person, orang-orang yang terkesan dengan pengiraan undi tu. So ada tak dia ada hak? Dia ada hak. Ataupun dia pergi dekat PBT dia. Okay, macam kita cakap pasal budak kena gigit anjing. Kan orang fikir, siapa yang salah sebenarnya? Kalau ni anjing liar, I boleh cakap PBT apa tanggungjawab. So kalau PBT ada tanggungjawab untuk menjaga kawasan itu daripada ancaman anjing liar ataupun haiwan yang berbahaya, sekiranya dia tak buat, boleh tak kita cakap dia cuai? In your opinion? Kecuaian lah. So boleh tak kita direct benda ni ke PBT and voice it out? Boleh. Boleh tak PBT keluarkan satu veto power yang cakap kepada all these animal lovers, okay, kalau you nak ni boleh, kita buat a joint venture with these animal lovers. Okay, kita ada komplain berkenaan dengan anjing liar, we call you, you take the anjing. Kalau you tak buat dalam masa sebulan, kita ambil, kita akan compound dan kita akan euthanize dia. Your choice. Boleh je. Tapi solution tu tak pernah sampai. Banyaklah sebenarnya info yang tak pernah sampai ataupun masyarakat sendiri tak, kurang pengetahuan lah tentang, ataupun dia sendiri yang tak nak ambil tahu pasal benda tu. Ada ke kempen ataupun jalan macam mana diorang nak lebih tahu hak sebagai rakyat? Sebenarnya memang betul lah macam lah. Dia betul, maybe because diorang tak ambil tahu, ataupun maybe they are not concerned enough to ambil tahu kan. Ataupun kesepitan hidup juga, kesusahan hidup yang membuatkan mereka tak ambil tahu. And then the funny part is that it's not just the poor yang tak tahu. The rich also doesn't know. Sebab tu the rich is willing to pay lawyers berpuluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit untuk handle diorang punya masalah. Sebab apa? It's just too damn complicated. Kan? So apa yang I cakap dengan rakyat is that orang yang desperate will always find a way. Kenapa orang bezanya orang kaya dengan orang miskin ni? Orang miskin dia boleh buat benda tu sendiri. Orang kaya pun boleh sesetengah. Tapi dia tahu dia ada money at his disposal, dia akan cuba untuk invest for whatever that he doesn't know. Tapi untuk orang yang tak ada duit ni, kalau kau dah tak ada duit, kau janganlah pemalas. Kau carilah. So purpose dia adalah supaya kau tahu dulu landasan dia apa. You don't need to know everything. So kalau contohnya kan,
Abang cakap awareness. Awareness ada. Ada daripada influencer. Ada macam saya. Ada juga daripada setengah-setengah kementerian. Contohnya daripada Kementerian Pembangunan Wanita. Contohnya tentang kewujudan tribunal anti seksual punya dalam Menteri Pembangunan Wanita. Tapi tak ramai yang tahu bahawa tribunal ni wujud. Dan boleh bagi papasan kepada mangsa. Up to 250,000. Nobody knows. Itu tak melibatkan mahkamah kan? Itu tak melibatkan tribunal. Yes. So nobody knows. So kenapa nobody knows? Sebab macam saya cakap lah, every kementerian ada role dia kan. So role Kementerian Pembangunan itu untuk promote certain program semua kan. So kita tak boleh expect dia keluarkan semua benda dia about Kementerian Pembangunan Wanita, undang-undang ni apa. Tak boleh. Tapi apa yang you boleh buat adalah you boleh, contohnya you ada masalah dengan pejabat tanah. You boleh pergi dekat pejabat tanah punya website, you boleh tengok apa undang-undang yang diorang pakai. Contohnya berkenaan dengan, kalau masalah you berkenaan dengan disiplin tata tertib penjawat awam kat situ. You boleh tengok undang-undang dia. I pernah cerita undang-undang dia, contohnya tata tertib dan disiplin penjawat awam. Ada. Boleh download, boleh tengok. Cakap pasal pejabat tanah ni, saya sebenarnya tengah mengalami isu ni. Tapi orang tanya saya apa jalan, saya cuma boleh share benda yang macam abang cakap lah. Kita pergi ke pejabat tanah, lepas tu tengok prosedur dia apa, nak kena set meeting, nak jumpa dengan siapa kan. Ikut step yang betul. Tapi diorang cakap apa? Alah, diorang artis memang lah, macam tu je. Kita orang selalu kena masalah-masalah macam tu, macam korang ni senang sangat ni, macam malas nak ada effort untuk cari jalan yang betul. True. Itulah. Of course, as one point, okay lah. The bias is that, of course, kita ada duit sikit, kita boleh minta orang yang betul untuk tolong kita. Okay, and kita admit benda tu. But one thing is that, kalau kau persistent enough, I always say this word, persistent enough. Persistent doesn't have you to be rude. Tapi kalau kau dah hari-hari pergi kat situ, kalau daripada orang tu tak nak layan kau pun, dia sampai menyampah, dia akan layan kau. I had that client. Kita ada client macam tu. Yang I bagi dia ilmu, dia report tak jalan sebelum ni. Tapi bagi dia ilmu, dia buat setiap minggu dia ni case pasal dia kena harass dengan ex-husband dia. Ex-husband dia lepas cerai, masih stalk dia lagi, post gambar dia tak sopan dengan ex-husband dia dekat Insta apa semua. Dia macam paranoid lah. Macam aku dah tak ada apa-apa dengan kau, aku pun nak bertunang apa semua. So bila aku tunang, aku nampak benda ni, benda tu macam berjahanam kan. Walaupun kita ada anak sama, I know you love me still, but please lah. Kacau lah. Mesti kacau lagi. So dia tak tahan, dia buat report to certain agency tak layan. So dia buat lagi dekat satu lagi agency pun tak layan juga. Dia agency ni tenang ke agency ni tenang ke agency ni. Dia pun jadi fed up, dia pergi jumpa I, dia cakap apa nak kena buat. I cakap gini, you buat ikut template dah. Buat surat rasmi apa semua. Setiap minggu I suruh dia hantar 4 kopi surat kepada semua ketua jabatan. Setiap minggu Setiap minggu. I suruh dia blast email 4 kopi physical letters, hantar kalau boleh dekat depan tu, biar orang annoyed. Itu je sebenarnya, mungkin buatkan orang jadi turn off bila nak berurusan kan. Banyak kerja kan. Nak tak nak kita kena, orang kata apa, perah habis-habisan lah. Betul. Sebab what can you do? We are the players kan. They are the system kan. So kalau kita lah nak berdemo boleh, kau nak cakap tak puas hati, tapi takkanlah semata-mata dengan pejabat daerah kau nak pergi berdemo. Kan siapa nak pergi join kau? So you need to have that intelligence untuk gunakan surat rasmi, untuk gunakan email, untuk gunakan channel aduan. Sebab sometimes whatever that these people do bukanlah reflection kepada jabatan tu sendiri. Mungkin jabatan tu ada ketua yang bagus, cuma budak-budak dia je yang tak okey. Kan? Maybe complain you akan didengari. Tapi mungkin bila je lah kan persoalan dia. Tu je lah. Oh, baru berapa minit macam-macam info dah kita orang dapat ni. Jadi back to our topic kan. Boleh abang kongsikanlah secara ringkas apa sebenarnya maksud Section 507 dalam kanun keseksaan. Okay, 507 ni very broad. 507 ni adalah, most of it is section baru. Termasuklah daripada Section 507A sampai Section 507G tak silap sekarang. Every part of it is actually a new section. 507A is the oldest. Dia pasal stalking. Kalau you ingat ada satu case yang pasal dia ni kena stalk sampai ke dekat UK. Yang dia pasal lelaki ni psycho gila, dia tak kenal pun. Stalk dia daripada IG, DM dia pergi holiday, budak ni ikut ambil gambar apa semua. So daripada case dia tu, sampai dia trauma, sampai dia PTSD, sampai dia ada masalah dengan dia punya mental well-being, dia report tak ada tindakan daripada pihak polis. So benda tu went viral.
And then barulah ada tergedik-gedik tindakan. Okay. So bila ada tindakan tu semua, pulaknya undang-undang pula tak ada untuk kenakan orang ni apa tindakan yang sepatutnya mengikut undang-undang jenayah. Nak cakap dia mengacau ganggu, yes, tapi dia tak adalah mengacau ganggu secara fizikal. Dia tak ada pun macam harass dia bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Dia cuma presence dia je yang buat orang tu rasa tak selesa. So there is no definition for that dalam kita punya penal code sebelum ni. So masuklah section 507A which is cover about stalking lah basically. Kalau seorang itu without doing anything, dia continue to ambil tahu pasal kau without you're inviting him, datang kat rumah kau, pekarangan rumah kau, tengok kau ambil gambar. So benda tu jadi case stalk. So masa cerita klien saya tadi tu, itu selepas undang-undang tu dah ditubuhkan. So you imagine how frustrated can you be. You tahu undang-undang tu ada, tapi you report, you kena tendang kiri kanan. Kan? You ni you adalah seorang wanita bekerja, 3 orang anak. Laki kau tak guna sebelum ni, tak kerja, tak ada duit, nafkah tak bagi. Kau kena kerja keras. Betul kau nak kena fikir lagi pasal benda ni. So can you imagine, I tak boleh imagine the mental load dia masa tu. I tengok dia pun simpati, tapi I tak tahu nak tolong macam mana. So the only thing I cakap dia, the only weapon yang boleh bagi you, kalau you tak boleh nak buat case civil, sebab you can do case civil. Tapi of course lah, I kena minta you cost lah kan. So I cakap dia, but you can use tools that are free lah. Benda ni lah. So apparently it helps her to get closure lah. Dia nak closure je kan. Cukup lah dengan IO to call ex-husband dia, bagi tahu stop. Dah tu je dia nak. Tak perlu tangkap pun tak apa. Tu je yang rakyat nak kan, to feel safe. So I nak rakyat tahu yang kalau you tak rasa selamat dengan tempat yang you laporkan benda ni, you boleh paksa diorang buat you rasa selamat. Ada cara ni. Itulah ilmu yang mahal bagi I. So 507 ni is about bullying. It's about most of it is bullying lah. Bullying secara fizikal, bullying secara online. Kenapa orang cakap this is a new law? Sebab kali ni dia cerita lah pasal doxing. Contohnya 507C, dia cerita pasal apa-apa keterangan, penyataan atau apa-apa perlakuan yang membau provokasi. Provokasi tu either boleh dilaporkan oleh mangsa ataupun boleh dilaporkan oleh orang yang berada yang mengelilingi kes tu. Contoh, ingat tak Brother Pink Muay Thai? Kan dia bystander. Ingat ada aunty tu jerit. Kan tu kau macam nampak macam trauma kan, sebab benda tu tiba pukul kan. Aunty tu kalau buat report, the same section boleh kena dekat budak tu untuk 507C bracket 2. Siapa yang ada di sekeliling kejadian tu, affected by the kelakuan, rasa provocated, rasa macam annoyed, rasa macam menjengkelkan, rasa memberi kesan, anguish. So benda ni boleh. So dia boleh laporkan. It's a light case lah, sebab dia boleh penjara sampai setahun atau boleh kena denda. It's a light offence. Maksudnya kalau kena denda pun you can expect denda tu tak mahal sangat lah. 507C pun sama. 507D sama untuk bracket 1. Tapi bracket 1 ni dia lebih macam nak cakap 507D ni lebih kepada sekiranya perbuatan dan pernyataan tu ada provokasi, tapi provokasi tu lead to more harm. Contohnya dia ada trauma, dia kena ada masalah mental well-being. So 507D1 bracket 1 boleh guna. So maknanya kalau orang tu ada masalah dengan emosi akibat daripada ejekan, herdikan orang lain, actually dia boleh gunalah dekat section 507D1 ni. And polis kalau dapat kes macam ni wajib layan, wajib investigate. Sebab kalau dia boleh bagi kalau dia cakap memang dia ada laporan psikologi untuk mengesahkan perkara ni, and dia boleh supply, then you need to take it. And then dalam PDRM sendiri pun ada bahagian-bahagian tertentu untuk menyiasat perkara-perkara berkenaan dengan mental well-being. Diorang ada kerjasama untuk benda ni, ada trained officers for this. So you can test dia punya mental capacity to actually know sama ada dia betul-betul terkesan atau tidak daripada pernyataan-pernyataan ni. Of course it is hard to prove. Okay, tapi ada tak kes? Ada boleh tak buka kertas kesihatan? Boleh. Sama ada nak tuduh atau tak, itu AG punya cerita. Kita Attorney General punya cerita. You tak boleh consider benda tu dulu. Yang penting laporan tu dilayan, ada tindakan susulan yang dia ambil supaya dia rasa selamat. That's the objective. Selamat dulu. Okay. So 507D2 pula, sekiranya hasil daripada provokasi, kenyataan, perlakuan, whatever ni, dia mendatangkan kecederaan pada diri dia. Dia dah mental language tadi kan. Dia dah rasa depressed apa semua. Dia pergi ambil batu, dia hentak pula kepala dia batu. And bila orang tanya kenapa kau buat macam ni, sebab si Amirah ejek aku. Dia selalu ejek aku. Dia cakap aku hitam, dia cakap aku gemuk, dia cakap aku badan bau. Aku tak tahan, aku rasa aku ni orang yang tak guna. Aku nak bunuh diri. Pow, cederakan diri dia. Hasil daripada perlakuan tu, then it can be. Dia boleh jadi kandung kesiasaan juga? Boleh. Kita kan kalau anak kita sekolah, ejek-ejek, budak-budak ejek dia kan. So kita rasa kita sebagai ibu perlu ke bagi tahu cikgu ke macam sekadar tak apalah biarlah budak-budak. Okay, this is where untuk betul dia cakap tau.
Macam mana nak cakap kan? Kadang-kadang orang ni kan, orang Malaysia ni, mak bapak dekat Malaysia ni terlalu idealistik sangat. You cannot put your son in a public school and say, anak aku selamat, jangan kacau anak aku. It's impossible, it will never happen. Okay? Tak daripada classmate dia sendiri, daripada abang-abang sini dia. Tak daripada abang-abang sini dia, cikgu dia sendiri. We know this. You know this, you know this, I know this. Generasi kita dulu lagilah gila sebab kita takut nak bagi tahu mak bapak kita. Lagilah orang ni berani. Kan? Lagilah orang berani nak buat ni. I had the same affair experience. So, zaman sekarang, anak kita ni dah bijak. Okay? You need to distinguish. Every case is different reaction. Kalau lah dia tinggi, budak tu panggil dia panjang, dia tak suka. You kena explainkan dia, panjang tu bukan derogatory. Dia bukanlah satu terma yang insulting. You kena distinguish dulu. Linguistik dia tu dulu. Okay. Then you tengok pula konteks. Kenapa dia panggil you panjang? Ni nama samaran. Kita main bola. Kita selalu panggil panjang. So, in your context, India punya konteks, dia rasa macam dia stand out. Dia rasa macam, oh, tak boleh lah panggil panjang ni. Macam, I'm the only one yang kena panggil panjang. Macam, I stand out, tak suka benda ni. Boleh, you boleh cakap dengan dia, okay, maybe you rasa tak selesa, fine. I respect that. But you need to know, it's not derogatory. It's not an insult. You need to teach them first, benda ni. Sebab dia kena tahu dulu. Dia punya perasaan benci kepada benda ni mesti ada datang daripada sumber yang betul dulu. So kalau sumber tu bukan sebab perkataan tu punya makna, it's more kepada konteks. Dia stand out, kawan-kawan lain pun selalu ejek dia, panjang. Benda tu jadi konteks yang mengejek. Ada yang cakap gini, kalau tak selesa, you need to tell your teachers first. Sebab if I go to your school and tell your teachers, kadang-kadang benda ni boleh mengeruhkan lagi keadaan. Sebab dia belum jadi kes besar. So you need to teach the kid juga how to react. Kan janganlah tak habis-habis cerita, oh sekolah kena buat gini, sekolah. Kau semua nak cerita pasal undang-undang je kan. Kau tu sebagai parents tak erti nak ajar anak kau emotional language macam mana. Kau tak erti nak ajar anak kau macam mana nak lahirkan rasa marah macam mana. Sebab you need to teach your children. Dia tak tahu rasa marah macam mana. Dia tak tahu macam mana nak react bila dia marah. Kita ni sebab kita pernah marah. Budak-budak ni dia tak pernah marah. Dia tak pernah burst. So you need to teach them, it's okay for you to be mad. Kawan kau panggil kau panjang, kau cakap dia, kenapa kau panggil aku panjang? Nama aku kan Amirul. Panggillah aku Amirul. And I teach my daughter like that. Kalau ada aunty cakap, dia kulit dia sawo matang macam ais krim. Kalau kadang-kadang adik dia putih melepak macam mak dia. Kadang-kadang orang compare. Tapi I cakap dia, nothing wrong. It's okay to look a bit tan. It's okay because it's beautiful on her own way. So kalau orang cakap you tan ke apa, cakap memang bapak saya ada darah India. Dah settle. Appreciate, value yourself first. You love yourself first. Sebab tu orang, bila kita fikir balik kan masa zaman I kan, kenapa I react. Kadang-kadang lelaki ni kita emotional sikit kan. Bila kita orang panggil kita, yelah gelap ke hitam ke apa ke, kan kita rasa testosterone level kan, nak bergaduh je pasal, nak bergocong je pasal. Bila fikir balik, kalau lah I faham sebenarnya daripada dulu, actually bila dia panggil macam ni semua, hari ni je. Tapi esok lepas tu kita main bola juga. Tak guna bergaduh dengan dia esok, bertumbuk sampai mak dia tahu apa semua. Lepas tu esok dekat padang bola jadi awkward. Kan? Ataupun dengan budak-budak. Yelah, maybe kau anak kawan kau ni bingeji anak kau. Tapi dia akan bersama dengan anak kau sampai dah jenam nanti, babe. Kalau lah dia dah belajar, dia resent anak kau, lagi sakit hati nanti dia. So jangan bagi a point yang mana dekat satu period tu, you know you have no control over the circumstances. Kan? You kena prep your kid first to react to that situation. Barulah you boleh cerita pasal sekolah. So saya cakap, parents zaman sekarang ni bagi I lah kan, homework pun parents tak kena tahu. Dulu kalau kita tahu homework, balik tu makan kena asal kan. Sebab mak bapak kita dah train kita, because it's your responsibility. Memanglah tanggungjawab aku untuk sediakan education, tapi it's your responsibility to do it efficiently. Kan? So kalau lah you cakap dengan I, your homework pun I nak kena ingat, weh penat lah babe, ni bapak kau punya masalah lagi. Okay. Macam 507 ni ada A sampai G tu kan. Tak rasa ke undang-undang baru ni dia menambahkan lagi macam tadi lah, ada orang ambil mudah. Dengan adanya undang-undang ni, rakyat akan jadi ambil mudah. Macam sikit-sikit, oh ini bawa ni betul. Ni. Dia perlu, benda ni perlu. Okay. Kenapa dia perlu? Sebab kalau tak, benda ni takkan grow. Dia perlu presiden. Ini kita panggil dalam undang-undang. Memang perlu benda ni. Whenever ada undang-undang baru keluar, memang akan ada keadaan di mana undang tu akan digunakan blindly. Sebab there is no set of precedents yang mana mahkamah cakap yang mana actually the proper way to use this section. Kita perlu. So I galakkan.
Kalau you rasa tak puas hati, you nak buat report, teruskan. Okay, you maybe akan jumpa lawyer. Okay, you ada kebijaksanaan sikit, you akan cari dulu sumber-sumber yang sahih sebelum you buat report kan. Tapi let's say you not that bijak, you nak terus buat report, teruskan, tak apa. Jangan rasa patut ke? Jangan, to hak you and nobody can stop you. Tapi kan kita ada pegawai penyiasat, dia ternilai lah. Kan, dia siasat. So biar dia nilai. Kalau dia rasa tak ada kes, dia akan beritahu you kenapa. Sebab tu cakap, dia gini tau, sistem tu hanya akan menjadi sempurna kalau semua orang do their part. So kalau somehow in one stage, orang yang sepatut melakukan tugas dia tak melakukan tugas, patut kena explain, tak explain, you jangan marah kenapa orang tetap akan jadi bodoh. Orang tetap akan benda kecil je report. Semua orang tak tahu. You need to clarify dulu apa. So benda ni sebenarnya dia touches on a lot of things. Sebab 507 memang betul, very vague, prone to abuse. Betul, tapi there is a certain set of elements yang kita boleh establish dulu untuk kata sama ada benda ni wujud ke tak. Sebab tu dalam parlimen, rajin-rajinlah buka Parlimen Malaysia punya website. Sebab dalam Parlimen Malaysia, dia ada every copy of rang undang-undang. Rang undang-undang ni adalah dia ada satu dokumen yang mana lepas dia cerita pasal apa yang dia propose, dia bagi reasoning kenapa dia propose benda ni. So antara benda yang dia propose untuk 507 ni, dia cakap macam ni. Online adalah tempat yang paling susah kau nak regulate. Kan? What seems A might be B. Kan? What seems great might be bad. Okay, so dia cakap, kalaulah undang-undang ni dia terlampau rigid, dia kena ada banyak gila elemen baru boleh guna, then it will be dia tak serve for the purpose. It must be so relaxed supaya orang boleh gunakan dulu. Biar orang yang berkemahiran tu gunakan kuasa dia dan juga ilmu advance dia ni untuk nilaikan. Itulah tugas dia. Itulah perkembangan dunia undang-undang. Sebab tu saya cakap dengan rakyat Malaysia, undang-undang kita ni yang kita absorb daripada common law is just like what? Almost like 90 years old. Daripada 1920s ke 1940s. Kita absorb that law kan. Officially. Bila kita merdeka, kita ada undang-undang sendiri. So kita punya undang-undang punya development dalam negara kita bukan macam kat UK, bukan macam kat US, ada beratus-ratus tahun. So kita masih baru lagi. Okay? Dan pulaknya dah lah baru. Akses tu undang-undang juga kepada orang-orang marhain juga adalah perkara yang baru juga terjadi. Yang mana peguam-peguam ni, yang muda-muda ni lebih senang didapatkan hikmatnya sebab ada harga yang lebih berpatutan. Okay? So perkembangan undang-undang tu baru nak start dekat Malaysia dengan lebih rapid. Sebab tu sekarang kita nampak banyak kes didaftarkan untuk kes hutang, macam defamation jangan cerita lah. Berlambat-lambat sebab semua orang nak buat defamation sekarang. Okay? So benda ni sebenarnya bagus. Sebab apa? Satu hari nanti bila undang-undang ni dah banyak diperdebatkan dekat mahkamah, kita akan ada satu viewpoint yang holistik. So kita tengok balik undang-undang tu dalam masa 20 tahun sebelum ni, selepas dia introduce tu, apa sebenarnya problem yang ada undang-undang tu. So revamp balik. Boleh digubal balik It is a start to a new journey. Sebab tu perlu, unlike kita ni lambat sebenarnya. Negara jiran Singapore has been doing it for years lah, undang-undang macam ni. And we have seen it work dekat Singapore. Not to the fullest extent, but it works to a certain level untuk regulate budak-budak sekolah. Supaya dia tahu, okay, kau release sama kawan kau dalam WhatsApp group, kau ambil gambar cikgu kau letak dalam WhatsApp group, kutuk cikgu kau, ni semua adalah doxing. Tadi kita banyak bincangkan benda, kita ada hak untuk buat report benda yang kita nampak orang threaten kita, benda yang present kan. Tapi macam mana pula dengan fake account yang mengganggu kita? Ini kuasa platform pula. This is where kadang-kadang undang-undang tak boleh nak jangkau. This is the limitation of the technology. You cakap pasal fake account, betul. Kalau kita ada ilmu technical, IT part, kita boleh check. Okay, kau ni mesti ada email. Email ni mesti daftar. Mesti ada nombor telefon, mesti ada alamat. Tapi as you might know, benda ni semua pun boleh fake juga. With certain technological punya help. And it's not that expensive bang. All these tools kan you can pay and you can get these tools for quite a cheap price. Okay? So when you do this, and you nak cakap, kerajaan mesti kena tahu, dia unfair. Benda ni besar, babe. World Wide Web is so damn large. It's just a 20% je you nampak sekarang. The 80% of the rest is on the deep web. Okay, you tak boleh suruh kerajaan interfere in public sphere macam gini. Sebab public sphere online ni dia interrelate juga dengan individual sphere, private sphere. Di mana kalau undang-undang public sphere, untuk undang-undang public ni kita ketengahkan, kita masukkan juga untuk private, hidung kau akan jadi rigid. Contoh kerajaan boleh je buat macam ni. Every social media platform kena wajibkan KYC. KYC means apa? Kau kena ada IC yang berdaftar, issued by that country, legitimized by that country, baru kau boleh daftar platform aku. Benda ni semua diikuti oleh trading platform. Trading platform yang berdaftar dengan SC, you kena ada KYC. Sebab dia nak tengok your tax, returns, semua tu. Maybank kena ada KYC, Bank Islam kena ada KYC, semua ada KYC. Sebab apa? That's the only way
for you to regulate benda yang online supaya apa, you boleh channelkan for every benda yang dibuka ni ada individu belakang ni. You nak you nak buka Facebook, lepas ni kena taruh IC you sendiri. Memang tak lah. You pun tak percaya kan pada sistem kan. Baru-baru ni data leak. Kan, data leak. Itu yang orang risau lah. Orang risau. So what happen? So benda ni is quite impossible untuk kita betul-betul absolutely secure benda ni. Untuk US pun tak buat. China buat pun dia bukan sempat ada political will to block all access for other countries, build their own networks, build their own apps. Dia ada political will, maknanya diorang ada sumber. Kalau kita nak jadi macam China, kita kena jadi semaju dia lah. Tetapi selagi mana kita belum lagi semaju tu dan kita perlu mengharapkan teknologi-teknologi dari negara luar lagi. Contohnya macam kita social media platform kita lah. Berapa keratnya social media platform yang lokal. Ada ke social media platform? Tak ke mana pun kot. Food rider app yang lokal tu pun yang budak Melayu duk usahakan pun kau duk kutuk-kutuk kan, kau tak habis-habis cakap pasal yelah pro Palestin yang app Yahudi juga kau pilih kan, sama je. So kita ni rakyat yang jenis cakap tak semua fikir sikit. Betul tak? So in my opinion, kalau you nak benda ni settle, memang kita ada kena development lah. Development tu is a need. Abuse tak boleh buat apa. It will happen. But that's why we have police, lawyers and hakims lah. Itu dia. Best kan? Kita macam masuk kelas kan? Oh, banyak info-info kita kita nak duduk kat sini, digest. kita angguk lah. Best. Tak ada ruang pun kita menyelit banyak-banyak. So jom kita berehat sekejap. Kita sambung kejap lagi. At Himalaya Camp Gopeng, every moment is an adventure. Take on the rapids with thrilling whitewater rafting. Glide with joy on our rainbow slide. Hike to the peak of Bukit Batu Putih for breathtaking views. Feel the rush with an ATV ride through the forest, then gear up for an action-packed paintball session. Your adventure begins here. Alright, Abang Lawyer. Okay. Mungkin dekat luar sana kan ramai orang anggap remeh Section 507 ni. Diorang anggap main-main. Tapi apa risiko sebenar kalau kena dakwa? Fines, penjara dan sebagainya. Okay, most of sections dalam Section 507 ni daripada C sampai ke F rasanya, dia punya macam cakap tadi lah, dia tak adalah berat sangat. Dia lebih kepada pemenjaraan boleh sampai setahun, atau boleh dikenakan denda, ataupun ada satu section tu is pemenjaraan boleh sampai 2 tahun, atau boleh dikenakan, tak ingat yang mana satu. Tapi there's one section dalam banyak-banyak 507 C, D, E, F ni. D ni dia ada satu bracket dalam section 507 D2. Kita panggil benda ni is an aggravated offence. Aggravated offence ataupun aggravated punishment. Maknanya hasil daripada pembulian, provokasi ataupun apa-apa kelakuan yang tidak senonoh tu ke atas mangsa ni, mangsa tu mengalami, tak kisah sama ada dia mengalami masalah tekanan atau tidak, tetapi hasil daripada provokasi tu, akibat daripada mencederakan diri dia tu, dia mengambil nyawa dia sendiri. Okay, immediately kes tu akan jadi kes yang berat. And then untuk kes ni, dia berat dari segi pemenjaraan dia. Dari segi pemenjaraan dia boleh sampai 10 tahun. Tapi dia masih juga boleh dikenakan denda. This is the part yang I tak setuju sikit. Bagi because apa, this is what we call dalam mana-mana undang-undang kan. Okay, bila ada satu kesalahan yang dibuat dan kesan dia adalah kesan yang sama, dia akan satu je dia punya hukuman. Tapi dalam kes 507 ni, dia perbuatan yang sama tapi 2 kesan yang berbeza. Satu kesan hanya cederakan diri, satu lagi kesan adalah sekiranya budak yang cederakan diri meninggal dunia. So dia ada hukuman yang diberatkan lagi untuk that particular section. Tapi that particular section dia tak mewajibkan penjara. Still is an option. To me, untuk buat membuli orang sampai orang tu mengambil nyawanya sendiri is very rare. The fact that it happened menunjukkan betapa seriusnya problem tu. How significant was the kelakuan dan provokasi ni ke atas mangsa. Sebab words itself cannot kills. Kan? The fact that your word kills means that you have said something dan betul-betul menjahanamkan dia. In my opinion, soon maybe boleh amend. Kan, kalau pembulian tu lead kepada budak orang meninggal, mencederakan diri sendiri sampai cacat kekal, sampai meninggal dunia, sampai cuba untuk buat bunuh diri, orang yang melakukan pembulian ni wajib dipenjarakan. Okay, sorry, kalau boleh share lah. Benda ni ke yang tengah hangat diperkatakan sekarang tentang isu semasa dekat dalam kes dekat Sabah. Isu dia berkaitan dengan pertuduhan. Yang mana satu yang lebih sesuai? Dia bukan lebih kepada isu hukuman. Sebab macam saya cakap, tak ramai yang tahu. Actually 507D ni hukuman dia still bukan wajib penjara. Dia belum lagi. Belum pertuduhan lah. Dia belum lagi menjadikan penjara tu wajib lah. Dia masih lagi satu pilihan lah untuk mahkamah bagi. So in my opinion,
walaupun maybe boleh kena tuduh di bawah Sesi Imposter judi, tak semestinya dia akan dipenjarakan. Mahkamah boleh consider untuk beri di penjara, tetapi dalam undang-undang Malaysia ni, sebab tu dia cakap undang-undang Malaysia ni walaupun kita tak adalah macam 100 tahun punya development, bukanlah 200 tahun punya development, tapi we have developed enough untuk cakap bahawasanya sekiranya seorang itu mengaku bersalah pada kes, dan kes itu, dan mahkamah berpendapat bahawa dia telah menyesali perbuatan tu, dan dia pun telah menjimatkan kos dan masa daripada dia, there's a mitigating factor yang kita boleh bagilah ke court. Dia muda, masih lagi di bangku sekolah, ada masa depan yang cerah, result SPM yang mungkin bagus. All these are factors untuk kurangkan hukuman tu. So, the judge pun boleh bagi je denda saja. Betul tak? Tapi kalau kita mewajibkan penjara, nak tak nak penjara tu kena ada. And itulah saya rasa lesson yang terbesar. Ataupun kalau, sebab how else can you teach these kids? Kan, kalau dia yang buatnya budak-budak lah. Yang budak-budak terus jubana je lah. Apa susah? Kan, your social dynamic is so bad that what you did caused a life to be lost. Abang sendiri pernah handle case berkaitan section ni? Belum lagi. But very new. Kalau I handle pun, I can handle on part of the penjenayah. So in which I elak untuk ambil lah for now. Sebab case bully budak-budak ni lah, dia dekat di hati lah kan. Kita ada anak semua kan. So in my opinion, kalau case datang kat I pun, melainkan maybe bukan, dia tak adalah bully sampai seteruk mana. Section mungkin dia kena bully yang ringan-ringan. Dia nak mengaku bersalah, aku tolong lah. Kau nak mengaku kan, aku tolong. Aku memudahkan kerja orang, kau menyenangkan keluarga, bangsa. Okay. Tapi kalau kau nak lawan tu, maybe I'm gonna think 1,000 kali lah. Kalau kau betul-betul teranaya, contohnya kau adalah orang yang dalam grup yang sama yang membuli dia, kau tak ada kaitan pun, you happen to be within the circle, kau pun kena tuduh juga. Maybe kita boleh sembang. Tapi kalau kau adalah orang yang juga menuduh, membuli, kau juga orang yang harass dia apa semua, then maybe ada lawyer lain nak ambil, tapi not me lah. I really have my conscience clear lah kot. Kan, abang, apa yang abang harapkan generasi muda faham tentang penggunaan media sosial dan undang-undang? Okay. Tadi Amira dah tanya berkenaan dengan kalau fake account kan tadi kan. Sebenarnya you have to know, social media dekat dalam Malaysia ni is well regulated dengan online social media bill hari tu. So kalaulah you nak tahu, semua platform kat Malaysia ni actually is working close dengan MCMC. And diorang tak nak buat apa-apa benda yang boleh mendatangkan masalah. So kalau lah you kena kacau atas talian dalam platform, the best way is not to go to police report. You boleh buat laporan kepada platform. Platform has more efficient action for you to take. Report, block, apa lagi, mungkin akan flag dia sebagai dangerous. Contoh macam TikTok, I'm quite active in TikTok kan. So community guideline TikTok, dia dah cakap dah, kalaulah dia, sebab tu dulu kalau TikTok ni dia tak banyak tau, dia untuk online safety punya requirement. Maksudnya bila you report is either harassment behaviour, spam. Tapi sekarang kita ada banyak sexual harassment, bullying, apa violence. Sebab apa? Sebab TikTok take it seriously. Dia nak benda ni disettlekan. And dia tahu kalaulah every time user nak buat laporan, nak ada isu dengan platform, user nak buat dengan polis, dia payahlah for the users kan. So apa yang a lot of platformers yang buat, kecuali big platforms, YouTube, dia tak macam itu. But social media platform yang betul-betul aktif kat Malaysia like TikTok. Yang memang kerjasama dengan kerajaan kita, and also Meta, they have well regulated guidelines. So kalau you ada laporan, ada orang bully you ke apa ke, you dah tengok video yang you tahu mana ni bully, ataupun ni harassment, ataupun dia belum jadi lagi bully, dia belum jadi harassment, tapi dia offensive behaviour, pun boleh report. And TikTok akan ambil action. Sama ada dia mungkin akan suspend account tu for a while. Dia ada penalty system dia. Sebab tu dia ada credit score dia kan. TikTok is one of the best lah. In my opinion, is one of the best. Sebab dia cepat. Okay? Meta pun sama, one of the best. Sebab dia cepat, sebab dia orang memang work closely with MCMC. Sama juga dengan TikTok, very close, and they have representative dalam MCMC yang kena laporkan a lot of things to MCMC on yearly activities, database, a lot of things untuk pastikan online sphere ni, satu, selamat daripada pedophiles. Dia ada beberapa objektif lah. Satu berkenaan dengan masalah pedophiles and children related issues, especially the children related issues, violence, war crimes, a lot. Dia ada banyak benda yang orang akan flag as benda utama untuk orang address. Dan social problem is one of it lah. Bully, hate speech, hasutan, agama. So TikTok lagi best. Every country different style of regulation. Ikut negara. Ikut negara. Sebab tu saya cakap,
bukan nak menangkan mana-mana platform, tapi you nampak bila platform tu memang ada effort kan. Memang TikTok sekarang gila bapak dia punya algorithm. Memang strict gila, memang tak nafikan. Tapi itulah dia punya price to pay for online safety. Dia jadi well regulated, dia akan strict sikit. And then you need special permission to do certain contents. You need tu lah. Tak boleh buat apa. Kalau you tak nak buat KYC macam saya cakap tadi, then you need to give the platform a lot of power to regulate diorang punya online sphere supaya tak dibanjiri dengan benda-benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang I tengok budak-budak tengok tak apa-apa macam skibidi-bidi tu. Benda tu kalau tak bukan sebab TikTok, tak ada lah budak-budak Malaysia tengok. Kan? Sebab benda tu bukan datang dari negara kita. Tu sebabkan TikTok. Lepas tu sekarang dah kurang sebab apa dah ada orang report semua kan. Sebab kata dia macam merepek. Skibidi pun sama. Dia kata benda tak ada sedar sangat dah. Tapi masa time benda tu viral, dia bukan viral kat TikTok, dia viral kat YouTube. Kat shorts apa semua. So it speaks abundance lah. Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya kenapa kau tahu gila-gila kan TikTok, cakap there is a reason lah. You can read dia punya online community. You boleh tengok dia punya community guideline. You can see dia memang ada active effort untuk pastikan Malaysia ni tak jadi macam negara-negara barat. Dia ambil ni, TikTok ni dia ambil nilai orang timur. Pasal agama, budaya, adab sopan. Of course ada benda-benda merepek dalam tu juga. Tapi kalau you report, memang akan ada action. Cepat je. Kadang orang cakap, alah, you je lawyer ni. Ada orang gelek-gelek, tanya-tanya body apa semua. Kau cuma report. Dan kalau kau seorang tak jadilah. Kau cuba ajak ramai report, tengok apa jadi. Dia tak boleh. Dia kan kita driven by AI sekarang. AI ni buat data. Kalau seorang report, dia tengok benda tu tak ada apa sangat, dia tak ada apa. Kalau ada ramai blast, sama je macam kes Hot Daddy Ash tu. Korang duk pergi, korang dia buat benda bongok, kau pergi support. Kau pergi ambil video dia, kau pergi buat konten kau. Ini benci lah tengok ni. Buat apa? Kau report je lah. Kau sibuk nak jadikan benda tu content for your page pula. So sebenarnya kau pun sama je dengan dia. Kau right issue dia. Nak tunjuk macam kau paling baik dan kau paling tak suka maksiat, kau cakap pasal dia. Sedangkan kau tak tahu benda tu lah yang bagi dia exposure. Orang yang dahagakan perhatian, every perhatian is perhatian. Bad or good is perhatian. Yes. Okay. And we know the figures yang dalam tu sebenarnya, tak kisahlah the recent one ataupun the old one, they love controversial issues. So why the hell are you entertaining them? Kan, inilah masyarakat Malaysia. Kau cakap, aku tak sokong benda ni, tapi kau buat konten, kau letak muka dia. What? Penyakit lah. Itu memang penyakit social media. You don't even have to mention pun nama dia. Kan? Kau just cakap lah pemengaruh kat Thailand suka buat video porn dah. Ni kau boleh-boleh nak letak muka dia, nama dia kan. So live dia pun bang, hari tu ada satu my followers screenshot tau live dia. Bang lawyer, apa jadi? 1,000 lebih orang tengok. Lagi banyak live aku. And aku cerita benda yang kalau orang lain nak tahu beribu-ribu bayar. Dia punya bawa 300 tu malam. Betul lah. Zaman sekarang value dia tu. But 1,000 plus views on that kind of person. So you can see lah, sebenarnya bukan saja kerajaan yang play sepat. Masyarakat kita pun ada yang bangang. And kalau kita tak nak acknowledge benda tu, kita cakap bukan salah rakyat, penat lah. Penat lah. And then segala selama-lamanya lah kita akan jadi teruk. Satu lagi, tak lama lagi kita jadilah macam Konoha. Ini kata buat tempurung. Itulah, marilah kita pergi pada soal netizen ni. Apa soalan ni? Kau pun sibuk, jangan nak tahu ni. Macam? Okey. Kalau orang buat fake account AI guna gambar saya dan ugut nak viralkan, boleh kena bawah 507F. Ni dah jauh ke tadi? Okay. AI. 507F ni lebih kurang. Dia macam personal information. Dia personal information, you bagi tahu. So tapi dia ada perbezaan. F dengan E ni, satu F ni dia memang cause harm yang great harm. E ni dia cause alarm, fear. Dia belum ada harm lagi. You boleh, kalau ada orang guna prompt AI, hampir sama dengan muka you, and dia buat benda tu jadi video porn ke, video tak senonoh. You pakai tudung, dia buat gambar you pakai bikini. Boleh report. Tapi macam saya cakap lah, better to report to platform dulu. Take it down first. Screenshot, report platform, take it down first, then pergi buat report polis. Sebab you tak boleh harapkan enforcers to get the person behind the account every time you report. It's very hard. And it's too idealistic for me to say that akan ada tindakan yang aktif akan diambil kepada orang yang buat fake account tu. Sebab it's hard to give give a direction, to spend resources to search for this, because apa, you need tools kan, forensic tools to cari benda ni semua, tu pergi TikTok, check balik. TikTok pun takkan suka-suka bagi database user dia kepada siapa. You have to apply. Baru dia akan bagi all the details, and then you dapat details dia, baru dah ada email dengan nombor telefon. Belum ada lagi maklumat lain. Maybe you kena pergi kat Google pula, check balik email dia.
Mana alamat berdaftar. Google pula very very relax. Nama dengan alamat je dia nak. Dia tak ada buat IC apa semua. So let's say nama dia Ahmad, nombor telefon berdaftar dengan nama Amirul. Siapa dia nak cari sekarang ni? Dia nak cari Amirul ke nak cari Ahmad? So itulah halangan dia. Kalau I nak cakap pasal benda ni, kadang-kadang orang tanya kan, susah tau I nak cakap. So benda ni panjang. Kau nak aku cerita. Kalau aku cerita dengan kau macam mana perjalanan siasatan tu bermula, apa kemungkinan-kemungkinan yang berlaku, setahun dah habis. Sebab there will be a lot of things yang akan main peranan dalam satu siasatan kan. But what you can do is that kau buat je lah report dulu. Kalau kau rasa macam kau dianiaya kan. Polis nak layan ke tak nak layan, tu belakang cerita lah. First thing first, buat report dulu. Report dulu. Kan? Report kat platform dulu. Yes, buat platform dulu. Lepas tu buat cover report ke, buat laporan siasatan ke, tak apa. Tapi kau janganlah anda macam beria kalau polis tak jumpa. Ini polis semua jahat. Pula. Dia pula cakap polis jahat. Kau faham tak? Penat kau jadi polis sampai sekarang kan. Dia tak pernah hilang motor kereta kot. Dia kadang-kadang bila jumpa member polis dia pun cakap penat kau jadi polis kan. Sebab kan nilai titik habis rosak sesuatu. Kita dulu kan, kalau sederma kita kerja polis, kita bangga. Member cakap apa sekarang, kalau orang kat sederma aku tahu jadi boleh, malu tak? Dia sebab dia cakap apa, aku buat benda baik tapi orang lain buat benda jahat. Benda tu lah yang bila pergi bergaya, tu lah yang orang cerita. Itu lah yang orang cakap. Kebaikan orang tak nampak. Kebaikan orang tak nampak. Sedangkan dia ni duduk dekat kamar-kamar, buat kerja, tolong orang awam. Hero yang tak didendang. Tapi sebabkan orang-orang yang yelah pengai-pengai segitul ni ada jadi macam ni, so kesian lah kepada orang kena tempias. So my opinion, kalau lah dia guna AI, nak cakap memang akan ada tindakan yang efektif, impossible. Tapi you sendiri boleh ambil proactive action supaya diri you terlindung. By somehow you dapat tahu siapa actually yang buat benda ni. You tahu identiti dia siapa. Polis dah dapat tangkap apa semua, memang sah dia buat. Selain daripada buat laporan jenayah tu, kalau you ada suffer any losses, let's say you traumatized, you dimalukan, sampai makcik you call you, betul ke kau buat porn sekarang? Kau jadi OnlyFans sampai macam itu. Gila buat sama civil pula kat atas orang tu. Dapatkan pampasan for defamation pula. You can do it. Boleh. Tapi nak buat kat atas siapa kalau kita kalau dah tahu? jumpa. Ni I cakap ni kalau dah jumpa lah. Abang upah hacker. Cari sampai dapat berjumpa. Muhammad ni dah tahu kat mana, polis tangkap, boleh tengah siasat. Dalam siasatan tu abang boleh hantar saman terus. Abang gunakan identiti tu sebab apa, dah ada cukup bukti mengatakan bahawa email dia, nombor telefon dia, akaun terdaftar atas nama dia. So apa lagi? Dia lah yang buat. Kalau dia cakap dia kena hack ke apa ke, tu dia buktikan nanti lah. Saman dulu. Saman dulu. Sebab sama civil macam saya cakap abang tadi kan, cara nak buktikan sama civil is a lot less intricate. Lagi mudah sedikit beban dia daripada kes jenayah. Okay, so kalau you ada enough evidence to support your argument and narrative, most of the time you boleh. Mahkamah akan dengar lah apa you nak cakap. Berapa pampasan tu, mungkin you harga you 1 juta, itu dah, you tak. So depending on the value. So sebab tu nak cakap defamation ni interesting topic. Nanti abang ajak lagi mungkin kita boleh cerita pasal artis sikit sebab dia kena dengan dunia korang. Kalau macam ni lah, nak sambung contoh kalau nowadays semua orang takut korang lebih sejam. Kru dah gerak kepala. Kata orang lebih sejam. Ada. Okey je, abang nak sambung-sambung kita buat je. dia. So macam tu macam case defamation kan. Case defamation, semua orang yang ada fame, dia rasa kalau orang kritik diri dia itu defamation. Sebab dia rasa betul tak betul. Kan? Tapi dia kena faham constructive criticism and defamation is two different thing. Defamation must intend to lower your value. Dia mesti ada intention untuk kata benda ni adalah benda yang memalukan dan telah menjatuhkan dia. In what way? Contoh, we say kita cakap, abang-abang Barin ni hari ni ada tak mata sini kan. Nampak macam tak bangun pagi, tak mandi kan. So adakah itu defamation? You mandi, cuma mungkin you lupa nak kasut mata you. Belum betul benda tu viral. Muka pula tengah macam gini kan. Malu babe. Tak puas hati dah buat saman. Boleh ke benda jadi defamation? Tak boleh kan. It's constructive criticism. Dia cakap, abang tak mata. Betul. Benda memang betul. ada. Benda betul. Memang ada tak mata. So dia assume kau ada tak mata, kau tak mandi lah. Logik tak? Logik. Betul tak? Tapi kalau dia cakap, ni contoh ada mata, ni baru lepas dengan bini lah. Lain. Tu dah immediately dia tukar tone tu. Baru lepas dengan bini. Apa maksud kau baru lepas dengan bini? Kau cakap apa ni? Ni dia wrong. Kau dah cakap benda-benda sexual pasal bini aku. Dia lain. Dia lain kan. So cakap defamation ni dia unik. Sebab tu lawyer dia suka case defamation. There's no saying that sama ada benda tu betul atau tak. You kena pergi court dulu. So you boleh charge klien dulu. So kalau klien nak adamant, selalu aku cakap, okay, what part of this makes you suffer? I rasa malu lah. Okay, you rasa. Okay, siapa lagi yang baca benda ni? I seorang je. Then this is not defamation.
Kan public kan? Dia bukan public, you kena publicize dulu. Buat je defamation. It can be something yang lain dalam undang-undang lain, undang-undang TOS yang lain, iaitu mungkin dia adalah orang yang sedang mengacau ganggu you, nuisance, dan it's another case. Tapi nuisance you tak boleh dapat pampasan. Ia more kepada menghentikan dia daripada membuat sesuatu. Okay, dia ni sedang membuat nuisance. Sekarang ni you minta dengan mahkamah, kes adalah kes nuisance. So supaya kita minta injunction, stop benda ni daripada dilakukan. Minta order daripada mahkamah supaya bagi dia arahan. Application kan. So a lot of things sebenarnya dia sangat-sangat berbeza bergantung pada konteks. So defamation ni adalah tajuk menarik sebab I pernah ditanyakan oleh salah seorang selebriti lah. Dia cakap dia masuk saman bayar RM100,000. Last kali dia tu cakap tak boleh dah pergi. And dia cakap lah pengalaman dia mengamuk, dia marah lawyer dia apa semua. Masa podcast pula, mungkin dia tak tahu. Ataupun I tak tahu dia ada kes tu. Dia tanya I pasal defamation ni semua. Kita cakap lah apa yang lima dia gini macam normally what was apa dia punya recommendation kalau ada orang datang untuk kes defamation. Akan cari fakta dulu, tengok konteks, akan baca study, I tanya perasaan dia dulu, apa sebenarnya kerugian dia alami, dia boleh quantify tak kerugian tu. Dah habis podcast semua. Dia setengah I boleh tak you cakap dengan I balik tadi? Macam mana you buat macam ni you actually kira you nak tahu macam mana you boleh buat ke tak case defamation tu. Apa cerita balik? Dia cakap I never had that experience masa dengan lawyer I previous. Dia just minta duit, dia terus karang ke, lepas tu dia terus file. He never vetted the documents langsung. So cakap dia tak kejap, abang memang defamation tu abang yang rasa ke, ataupun memang benda tu macam just a screenshot ke, lepas tu abang just bagi kat dia boleh buat. Boleh je kayak gitu kan. Tapi I cakap dia, as much as we can just ambil screenshot tu and create our own narrative, kita akan tanyalah apa perasaan klien. Sebab perasaan klien ketika dia membaca tu perlu diperjelaskan betul-betul. Sebab implikasi daripada defamation tu, walaupun dah ada publication and it is benda yang menipu, bukan criticism, dia mesti ada implikasi juga. And implikasi tu must be proven kalau you nak minta sesuatu. So kalau you tak boleh prove implikasi tu, Proof tu kena pergi hospital? tak. Okay, proof tu you mesti quantify. Contohnya, saya cakap let's say abang adalah artis sekarang. Okay, due to the viral video, maybe your offer got cut. Ataupun episod patutnya 12 episod, dia kurangkan jadi 3 episod. Daripada dapat full cast, jadi temporary cast. Okay, benda ni semua adalah perubahan, shift. Benda ni jadi kepada you selepas benda ni viral. So boleh tak you assume it might because of the benda yang viral ni. Boleh kan? So itulah quantification dia. Berapa banyak job yang terlepas, berapa banyak job yang mungkin dikurangkan, kan, siapa yang apa benda yang you lose. Okay, itu dari segi kerjanya juga loss of income. And then ada pun tak mental anguish. Mental anguish ni contohnya kesihatan mental terjejas. You rasa malu kan, you tak boleh nak work, anxiety, you tak boleh keluar, tak boleh jumpa orang dah kan, ataupun mungkin you tak boleh nak percaya orang lagi. Sebab apa? Peminat you sendiri yang buat benda ni. So the effect career you sebagai artis, sebab you dah tak boleh nak percaya dah to your fans. And every time your fans nak ambil gambar apa semua, you dah tak boleh. You rasa macam jauh dengan fans you sebabkan dia ni punya pasal. So is that a case untuk maybe fear, trauma? Mungkin ada to a psychologist kan, ataupun to a clinical psychologist. So kalau dia cakap ada, dan benda tu boleh dijadikan reference lah pada mahkamah. Berapa amount nak kena attach to that kind of situation, mahkamah yang akan decide. Certain benda yang tak boleh quantify, memang mahkamah yang akan decide. So you tak boleh gauge berapa actually you boleh dapat, melainkan you can show, macam saya cakap dengan abang tadi, the depreciation of value pada loss of income. Loss of income you boleh kira kan? Most of the time you boleh kira. Job yang hilang mungkin berapa ribu, job yang diturunkan gaji patut gini, dikurangkan jadi begini berapa. All these losses you boleh quantify. Tapi berkenaan dengan mental, perasaan, hati, anxiety, psychological trauma, you susahlah nak letak harga. Letak harga dia bergantung, dia letak bergantung pada konteks. Sebab tu pentingnya untuk you establish narrative betul-betul. Kalau you just cakap saya suffer anxiety sebabkan perkara ni, cakap kosong je. How does this cause you anxiety? You kena mungkin tahu. Sebab tu dalam dunia undang-undang ni, kalau jumpa mana-mana peguam yang buat kes kat mahkamah, yang buat civil ni, you will always hear dia cakap pleading ni macam Bible. Dia cakap pleading ni Al-Quran dia. Kalau pleading tu tak ada benda ni, kau tak cakap betul-betul, there's no more room for you to plead lepas ni dah. So the pleading itself must be very 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 good. You kena masukkan all foreseeable facts.
Kalau tak, hancur lah kes you. So itu mahkamah ni kata-kata setiap patah perkataan itu sangat Significant. Sangat penting Sebenarnya ini juga berlaku dalam industri hiburan kita kan. Ramai keyboard warrior yang senang je bagi orang, especially selebriti kan, ada rasa trauma baru-baru ni kan. Macam-macam kes lah. Cyberbully dan macam-macam ni kan. Okay. Soalan ketiga siapa role model Abang Lawyer dalam bidang undang-undang? Okay. Actually role model dalam bidang undang-undang tu secara spesifiknya among my friends jugalah. My juniors pun ada, my seniors. Tapi if I can put one figure lah yang betul-betul drive me to do what I do, is actually, I don't know if you pernah dengar Mehdi Hassan. Pernah tak Mehdi Hassan? Mehdi Hassan is a journalist. Dia journalist for CNBC. Sekarang dia buat Zeteo. Dia adalah humanitarian aktivis juga, very pro-Palestine, very 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 vocal dalam isu Palestin dengan Gaza. Tapi saya banyak contohi dia dalam cara saya bercakap, cara saya argue. Saya banyak mock dia. Actually a lot of my, bila saya fikir balik, banyak sebenarnya development saya adalah berdasarkan perkembangan dia. He was a Harvard debater. Dia masuk Harvard Rapid Debate. Saya banyak gila tengok video dia masa saya kat Law Fact dulu lah. Memang admire gila dia. Tukar intonasi suara pun ikut cara dia. I used to have a high pitch voice. Belajar macam mana nak cakap dengan cara dia cakap. Mehdi Hassan bukanlah peguam, tapi dia adalah debater. He used to be investigative journalist. Sekarang ni he's a host and also humanitarian fighter. Mehdi Hassan, you can Google him lah. Okay, nanti Google Okay, baiklah. Dan last kali, apa nasihat abang kepada pendengar ataupun penonton kita yang selalu berani di papan kekunci tapi tak sedar undang-undang ada? Nasihat sikit bang. Sebenarnya to all of you guys, korang kena faham yang you might be invisible lah online. You tahu you invisible. Actually, to those yang ada ilmu teknologi ni, dia tahu dia invisible. Betul dia berani. Tapi one thing you takkan boleh control is that once orang yang dikenakan pembulian ni, dia dah rasa resentment dengan you. Once bitter tu dah ada, and because of what you do, dia suffer. Maybe you don't pay here now, but you will pay it later lah. Somehow in life. Okay. Maybe bukan lepas mati pun. Masa kau ada anak nanti, anak kau kena, you will get that back. So my opinion sebenarnya bukan kepada orang yang membuli ni, dia kepada orang yang dibuli. Stay strong. Know that people will help you. Cari circle yang betul. And number 4, know your rights. Itu paling penting. I rasa know your rights tu is even more important. Because right now, you tahu macam mana you nak block all this disturbance and annoyance. Macam I memang suka benda ni. Kalau orang datang ke I, harass I suka. Itu memang menyemarakkan lagi jiwa I. Sedap ni. Ni memang sedap ni. Goreng ni. Memang aku bagi. Sebab apa? Sekali I bagi, follower I yang memang tegar akan backup I. So I tahu, satu orang kutuk I, 10,000 orang datang untuk tolong aku. So your voice doesn't matter. So ingat, kepada orang-orang yang dibuli, orang yang membuli ni, suara mereka doesn't matter sebenarnya. Your voice matters. So jangan devalue yourself. Jangan also overshadow. Tak kisah macam mana pun, seek help. You cannot survive on this world on your own. Kan? Yelah macam dalam kes, just a shout out tu lah, dalam kes arwah Yahya Ramazan Karina, being alone in a new school. Can you imagine? No one to talk to. And the pressure. So my tips to everyone, adult or kids, you must have someone yang you selesa untuk bercakap. Yang subjektif, yang neutral. You need to find that someone lah. It doesn't have to be your lover, it doesn't have to be your wife, but you need someone yang boleh bagi you kesedaran tu. Kadang-kadang kawan-kawan ni, isteri kita, orang yang rapat kita, dia cakap berkias. Tak boleh. Kadang-kadang you need to hear the reality of the situation kan. So kalau kepada orang-orang macam ni, kalau kau dibuli, jangan rasa, betul ke aku sedang dibuli? Jangan tanya diri sendiri. Kau pergi tanya orang lain. Kau jangan tanya diri kau sendiri, betul ke aku dibuli? Kau tanya orang di keliling kau, aku kena macam ni. Validate dulu. You dah validate, then you can know apa yang jadi kepada you ni wrong or right. Apa emotional reaction yang patut you bagi? Marah ke, sedih ke, kecewa ke? Sometimes we are just lost. Bang, saya pun baru belajar emotional language bang. At 30 years old. Sebab apa? We had husband and wife, we had a lot of journeys. So bila kita baca rupanya kelemahan orang timur ni, kita ni tak diajar untuk bercerita tentang masalah emosi kita. Kan? So cari circle yang betul. And you can get neutral answers for your situation kan. Bukan nak suruh dia sayang kau, tapi lebih kepada memberi validation lah to what you are currently facing kan. It's important lah to me.
Masya Allah. Ada lagi tadi soalan? Banyak dah info-info yang menarik. Kan? Masya Allah. Yang educate kita macam mana kita nak overcome masalah-masalah yang sering dihadapi. Mungkin setiap hari dihadapi. Macam mana kita nak handle situation. Banyak ilmu dan juga kesedaran yang kita dapat daripada abang lawyer kita hari ini. Dan dari segi undang-undang kan mungkin kita rasa benda ni remeh. Tapi benda boleh jadi berat bila dah masuk bab Section 507 ni. Betul. Terima kasih kepada abang lawyer sudi luangkan masa bersama kami dan semoga perkongsian ini dapat membuka mata pendengar ataupun penonton untuk lebih bijak, lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menangani dunia sebenar ataupun dunia maya, kan? Dan kami nak ucapkan terima kasih juga kepada Himalaya Camping Resort Gopeng sebab menjadi penaja untuk podcast ini. Kalau korang stres-stres dengan masalah-masalah undang-undang yang dihadapi sekarang ni, pergi Himalaya, kita chill kat sana. Dan Mira alu-alukan sangat untuk korang share episod kali ini kepada kawan-kawan sebab mungkin hari ini diorang bergelak ketawa kan. Tapi siapa tahu ilmu hari ini dapat menyelamatkan mereka suatu hari nanti. Betul. Jadi kita jumpa lagi di episod seterusnya dalam Kita Talk Podcast Benda Boleh Bincang. Assalamualaikum. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking. At Himalaya Camp Gopeng, your adventure begins here.